Assalamualaikum guys. So aku nak unboxing pula untuk kereta yang baru nak build lah daripada kita. Sekarang dia dah pakai throttle 2.2 atau 0.3 tak silap lah. Lepas tu dia punya clutch hari tu ada problem. So ni kita dah beli barang import pada Japan lah. Kita order dia punya clutch Ogura. Dan ini kita panggil overhaul kit lah. Maknanya kita bukan order clutch saja, kita ambil satu set. Kita panggil overhaul kit. So dia akan dapat termasuk floating disc. Lepas tu dia dapat clutch plate. Nampak? So barang ni extra sikit lah. Tambah duit sikit tetapi berbaloi lah. Dia bagi skru baru. Ada grease sikit kan. Lepas tu tak silap aku 2 floating disc dengan 2 clutch plate lah. Semua ni barang baru. So kadang-kadang kalau dekat Japan ready stock memang boleh sampai cepat lah. Tapi kalau dekat Japan kena pre-order, masalah. Kena ni lah, kena tunggu sekejap baru dia boleh post. Ini untuk Ogura Twin Evo 10 manual. Sekarang ni ada sebiji lagi order untuk Subaru versi 11. So yang Evo 10 dah sampai, Subaru belum sampai. Alright guys, thank you for watching.